Tapi tuan puan kena percaya, katakanlah tuan puan nak jadi dealer, nak buat bisnes melalui syarikat Public Go, boleh, tak ada masalah. Tuan puan juga boleh menjadi dealer macam saya. Apa kelebihan menjadi dealer? Saya bagi secara ringkas. Tuan puan, apabila tuan puan menjadi dealer emas, tuan puan buat tabungan sendiri, tuan puan dapat upah daripada syarikat Public. Orang yang daftar bawah bimbingan kita bimbing beliau buat tabungan emas dengan cara yang betul, dengan ilmu, kita dapat upah komisen daripada syarikat Public Go. Kita nak jual semula item emas kita ni kepada syarikat Public Go, kita dapat upah daripada syarikat Public Go. Jadi tuan puan, kita buat tabungan emas ni dah untung dah. Kita buat tabungan emas ni untung sangat-sangat, mengurangkan sifat boros dalam belanja, mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang, mengelakkan diri keluarga kita jatuh miskin secara tiba-tiba. Dah untung sangat-sangat. Tapi tuan puan kena percaya, lebih menguntungkan kita menjadi dealer emas. Jadi yang nak jadi dealer emas boleh, cuma kena belajar mula menabung dulu. Tak kisah walaupun serendah 1 gram, tak kisah walaupun bermula serendah 100. Belajar dulu menabung emas, belajar sikit, nanti dah faham, boleh menjadi dealer emas. Macam saya, kita sama-sama bantu masyarakat dekat luar sana yang tak boleh menabung, yang tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Kita sama-sama bimbing, sama-sama kita belajar, insya-Allah.